Mari kita ke masa depan. Di hadapan anda ialah Titan, bulan terbesar planet Zuhal. Saintis serius membincangkan kemungkinan manusia membina koloni di sini suatu hari nanti. Titan ada apa yang tiada di Marikh? Ia mempunyai udara tebal yang melindungi dari radiasi. Juga, ada banyak ais untuk air. Dan lautan metana cecair boleh dijadikan bahan api dan material. Namun, banyak cabaran juga timbul. Ada kesejukan melampau dan sedikit cahaya. Komunikasi dengan bumi memakan masa lama. Perjalanan ke sana pula memakan masa bertahun-tahun. Jadi, soalannya mudah dan jujur. Mampukah manusia hidup di Titan? Bagaimana ia boleh diatur tanpa risiko berlebihan? Titan sangat sejuk. Tanpa perlindungan, semua akan beku serta-merta. Cahaya matahari sedikit. Kabus tebal menghalanginya lagi. Udara hampir nitrogen sepenuhnya. Ada metana dan hujan metana turun. Kebaikan udara ini, pendaratan payung terjun mudah. Perlindungan dari mikrometeorit juga baik. Namun, manusia tak boleh bernafas di sana. Pembinaan dan pendaratan kelak akan guna radar, suar dekat, penebat haba kuat. Ada juga penyelesaian mudah atasi ais pada kubah dan peralatan. Ya, penglihatan selalunya teruk. Kita perlu bekerja dengan instrumen. Graviti di Titan adalah lemah, kira-kira 1/7 graviti bumi. Ini memudahkan kerja mengangkat kargo, membina struktur tinggi dan menerbangkan drone atau kapal udara. Udara padat akan melindungi separa daripada radiasi, lebih baik daripada bulan atau Marikh. Tetapi, separa, bukan sepenuhnya. Rumah masa depan akan dibina dengan lapisan pelindung dari ais, air atau tanah tempatan. Graviti rendah berbahaya bagi tulang dan otot. Kolonis perlu bersenam setiap hari. Jika boleh, mereka akan gunakan bilik khas untuk rasa berat normal. Pemeriksaan perubatan berkala akan menjadi kebiasaan. Di mana membina pangkal matahari di Titan terhad, panel hanya akan berfungsi sebagai sumber sandaran. Penjana nuklear kecil dan sel bahan api akan bekalkan kuasa utama. Turbin angin akan ditambah di tempat sesuai. Udara yang padat akan bantu ia berputar lebih cekap. Hidrogen dan oksigen diperoleh dari ais. Hidrokarbon tempatan jadi bahan api untuk penjana dan pengangkutan. Haba amat berharga. Dinding akan dibina tebal. Udara dan air akan dikita semula. Haba buangan dari jentera akan panaskan rumah hijau dan kediaman. Simpanan tenaga dibuat dalam bateri dan pembawa kimia. Ini untuk menghadapi gangguan bekalan yang panjang. Udara Titan tidak boleh dihirup. Tiada oksigen di sana. Oksigen akan dihasilkan dari air. Air pula dilebur dari ais. Nitrogen atmosfera berguna untuk pernafasan. Ia juga gas kerja untuk sistem. Air minum akan disucikan semula. Kelembapan dikumpul dari udara. Haba pula disimpan. Udara panas tidak akan dibuang keluar. Ia akan melalui penapis dan recuperator. Penapis, hos, topeng sentiasa dalam simpanan. Latihan kecemasan kebocoran akan berkala. Kesilapan dianalisis selepas setiap latihan. Bagaimana dengan bahan-bahan di Titan? Permukaannya kaya ais dan hidrokarbon. Ais boleh jadi blok kukuh atau salutan. Apabila dipanaskan, ia jadi air. Hidrokarbon menghasilkan bahan api, minyak, plastik dan pengedap. Logam jarang ada. Komponen logam kompleks akan diimport. Bahagian mudah dicetak setempat dari plastik atau komposit tempatan. Barang berat dan kritikal dibawa awal. Perumah, pengikat dan sebahagian paip dibuat di koloni. Gudang direka untuk sejuk berpanjangan, pembaikan mudah dan inventori tepat. Di Titan terdapat laut besar metana dan ethana cair. Ini akan dikaji menggunakan bot dan kapal selam kecil. Mereka akan dilengkapi badan hangat dan ruang dalaman kering. Daya apung lebih tinggi dalam cecair itu berbanding air. Ini membolehkan peralatan menjadi lebih kompak. Enjin akan direka selamat dari percikan api. Elektronik pula akan disimpan dalam bekas hangat. Kabel komunikasi dan bahan api akan disambungkan dari pantai ke magma terapung. Kawasan latihan pantai sesuai untuk simulasi kecemasan. Ini termasuk penyelamatan di jeti licin, menunda kenderaan dan evakuasi ke ruang kedap tanpa kehilangan haba. Udara padat dan graviti rendah di Titan ialah syarat ideal untuk penerbangan. Drone boleh mengangkat kargo, menarik kabel, memeriksa kubah dan tiang komunikasi. Kapal udara akan mengangkut manusia dan peralatan berpuluh kilometer dengan tenaga rendah. Isiannya adalah gas panas atau hidrogen. Tiada oksigen di luar, risiko kebakaran rendah, namun kehati-hatian dalam pangkalan tetap penting. Navigasi akan menggunakan radar dan suar berdekatan. Pemancar udara dan darat akan menyediakan komunikasi. Pengalaman ujian alat berputar masa depan akan menunjukkan penyelesaian terbaik untuk udara sebegitu. Sayur-sayuran dan herba di Titan akan tumbuh dalam rumah hijau di bawah lampu.
Cendawan dan mikroalga juga akan ditambah. Sebahagian protein boleh didapati dari serangga dan pengganti tumbuhan yang akan dibawa. Substrat dan larutan nutrien digunakan menggantikan tanah. Air mengalir dalam kitaran tertutup. Doktor adalah sedikit, jadi tumpuan diberi pada pencegahan dan perundingan video. Graviti rendah menjejaskan tulang dan otot. Latihan harian diperlukan. Apabila boleh, sesi singkat dalam modul berputar juga diadakan. Kit pertolongan cemas, defibrillator dan bekalan ubat akan ada di setiap petak mengikut senarai. Risiko utama di Titan adalah sejuk, kebocoran, kebakaran pangkalan, keracunan metana luar dan kegagalan kuasa. Setiap bilik akan ada penderia, topeng, simpanan haba dan arahan jelas. Psikologi juga penting, ruang tertutup, rutin dan komunikasi jarak jauh. Ini diatasi dengan jadual harian, pertukaran tugas, projek bersama, zon hijau berkubah, permainan dan sesi kaunseling. Pasukan dipilih awal dan dilatih selesaikan konflik. Rotasi dan cuti di bumi akan dimasukkan ke kontrak agar kru tidak tertekan dalam pengasingan. Isyarat dari Titan ke bumi mengambil masa lama, kira-kira 1 hingga 1.5 jam sehala. Perbualan langsung tidak mungkin, soalan dan jawapan dihantar secara pakej. Jadi, arahan disediakan awal. Jika berlaku kecemasan, penjajah buat keputusan sendiri. Komunikasi disediakan antena permukaan, pemancar orbit dan pelayan tempatan di pangkalan. Di dalam koloni, komunikasi akan menjadi pantas. Misi latihan di bumi akan berlatih untuk kelewatan ini. Mereka juga sedia protokol jika komunikasi terputus beberapa hari. Penerbangan ke Titan akan makan masa bertahun-tahun. Mula-mula, kargo akan dihantar, set binaan, sumber kuasa, bekalan makanan, peralatan rumah hijau, alat ganti. Kemudian pasukan akan tiba. Pendaratan akan dilakukan dengan payung terjun dan enjin udara padat di sini akan membantu. Barang berat seperti logam dan mesin besar jarang diangkut, tetapi dalam kumpulan besar. Bahagian dan kerangka ringan akan dicetak di lokasi. Kargo akan diangkat semula ke orbit menggunakan bahan api tempatan dan oksigen dari ais. Gudang, penjana dan laluan bekalan akan diduplikasi agar tidak bergantung pada satu talian sahaja. Mengapa kita perlu menjajah Titan? Untuk sains, uji kaji dalam kesejukan sebenar, penyesuaian kitaran udara dan air tertutup, pembangunan bahan baru, serta pengeluaran bahan api untuk misi jauh. Pada mulanya, ia akan diuruskan bersama pusat di bumi dan majlis di sana. Peraturan pentingnya mudah, keselamatan mengatasi keuntungan, perakaunan telus, laporan terbuka. Syarikat swasta boleh menguruskan perkhidmatan, komunikasi, pembinaan dan latihan. Perjanjian antarabangsa penting agar tiada monopoli. Lama-kelamaan, koloni akan menjana pendapatan dari perkhidmatan, hasil kajian dan penjualan bahan api. Pada tahun-tahun awal, robot akan melakukan kerja berat dan berbahaya di Titan, membersihkan tapak, memasang kediaman, memasang kabel dan memeriksa kubah. Oleh sebab kelewatan isyarat, mereka perlu berdikari, mengelak halangan, bekerja dalam penglihatan rendah dan pulang ke pangkalan tanpa arahan. Manusia akan menyelia, membaiki dan melakukan tugas yang memerlukan penilaian di lokasi. Dalam kecemasan, robot akan membantu dengan pantas, menutup injap, menghantar tangki dan membawa mangsa ke kunci udara. Peningkatan dan penggantian komponen berjadual akan dirancang awal. Armada robot akan diperluas seiring pertumbuhan penempatan. Peraturan utama, jangan rosakkan alam sekitar Titan. Jangan buang sisa ke laut. Jangan lepaskan gas berlebihan ke udara. Kawal ketat mikrob bumi. Hak penduduk mesti jelas. Syarikat dan negara bertanggungjawab. Akses terbuka kepada ilmu dan latihan. Titan tidak akan jadi bumi kedua segera. Jadi, fokus pada bandar berkubah yang rapi. Jika program lestari, beberapa penempatan mungkin muncul. Ia akan dihubungkan laluan udara dan komunikasi umum. Jika anda suka, langgan untuk tidak terlepas episod baru. Kami sentiasa ringkas dan padat.